Okay, Assalamualaikum. Saya Aim dari Zedla Auto. Hari ni ada sebuah Proton Fleve. Kereta ni dah pakai lama. Owner bagi tahu kita, dia bawa ada bunyi. Ada bunyi yang tak menyenangkan lah. Bunyi eok. Macam bunyi getah. Getah dah habis. Okay. Kita pun cek. Kita pun dah jumpa masalah dia. Bunyi dia datang daripada belakang. Okay, boleh tengok lah. Ni barang-barang yang dah rosak tu lah. Ni dia punya long arm ataupun upper arm. Okey. Nampak rosak ni. Ni bawa pun memang bunyi lah. Ni shock arm. Nampak? Ni dia punya lower arm dah kejung. Dah merekah. Nampak? Ni dia punya getah untuk stabilizer barbus pun dah keras. Ni pula stabilizer link. Bush pun dah pecah. Ni pun dah boleh gerak-gerak. Last sekali ni, ni trailing arm punya bush dia boleh press lah. Ni pun dah teruk. Boleh nampak getah dia dah merekah. Okay, kalau dekat kita ni buat-buat bahagian belakang ni ataupun depan, untuk macam kereta Fleve, trailing arm dia kita akan spray lah sebelum pemasangan dengan dia punya barbus tu punya bar. Kita spray lah kalau dekat tempat kita. Kita pun dah check dia punya suspension area depan dengan belakang. Ikutkan belah belakang pun out of service yang kita dah tukar ni lah. Depan pun sama. Tapi owner cakap dia akan buat untuk next appointment lah. Okay, Alhamdulillah kereta pun dah siap. Barang-barang yang kita tukar ni pun dah siap pasang. Kita pun dah alignment. Kita pun dah test bawa, tak ada bunyi. So kita dah boleh proceed lah bagi dekat owner. Owner pun jagi sampai dia pun dah boleh ambil kereta. Okay, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Assalamualaikum.